Bunga tebal lagi, tapi tayar dia dah pecah, nampak ni. Belah dalam pecah. Okey. So sebab tu pentingnya bila datang servis, kereta kena buat full check keliling. Hari ni kat Transmatic kita ada sebiji Mercedes 221 221. Okey. So ni S-Class ni model. Dia set appointment dengan kita orang hari Sabtu untuk servis. Okey, tapi tak sempat dia datang. Kau tahu apa jadi? Jom tunjukkan kau. Tada! Nampak apa jadi? Koyak geng tayar dia. Okey. So customer ni memang nak kata tak bernasib baik jugalah. Sebab apa? Tayar dia dah pecah pun kereta dia still under control lah. Okey, tak ada apa. Tak terjadi apa-apa yang tidak diingini lah. Alright geng. So, hari ni kita nak cerita sikit selain daripada servis. Okey, bila kau datang untuk servis minyak hitam datang untuk servis minyak hitam je. Okey, antara benda lain yang kau nak kena check adalah, jom tunjuk. Okey, selain daripada minyak hitam, bila datang untuk minyak hitam, benda-benda lain walaupun tak buat, kita advise untuk check. Okey, sebab apa? Sebab kita tak nak jadi benda-benda macam ni lah. Tayar memang nampak tebal, bunga tebal lagi kan. Okey, bunga tebal lagi, tapi tayar dia dah pecah, nampak ni. Belah dalam pecah. Okey. So sebab tu pentingnya bila datang servis, kereta kena buat full check keliling. Full check keliling walaupun tak tukar benda-benda lain. Brake pad tak tukar, minyak brake tak tukar, coolant tak buat sekalipun, coolant pun tak tukar, tak buat. Kita advise untuk check. Okey, macam kereta ni lah. Okey, so customer ni pun bila dah kena macam ni, dia minta kita untuk buat full check. Apa benda boleh check, dia suruh check je. Okey, so macam kereta customer ni, untuk bahagian tayar yang pecah ni dalam bahagian belakang kiri, so masih dalam proses checking ataupun troubleshoot lah. Kita nak tengok apa problem dia, sama ada subframe punya bushing ke, suspension punya bushing ke, problem lah yang menyebabkan tayar dia walaupun baru dan tebal lagi, tapi dah pecah dah. Okey, so pada korang pengguna-pengguna Continental kat luar sana, Mercedes, BMW, Volvo, Audi, Volkswagen, Porsche, so pada korang kat luar sana yang nak cari tempat, nak servis, nak repair, nak check kereta korang ke, boleh roger kita orang Transmatic Auto Benz di Taman Putra Perdana Puchong, berhampiran Putrajaya dan juga Cyberjaya lah. Okey, untuk korang yang berada berhampiran Seremban, Sendayan, Nilai Impian, Bandar Stack, okey, boleh roger cawangan kita orang Transmatic Auto Benz di Nilai Impian sendiri, okey. Apa roger?